Hello, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dengan saya di Wonders Machinery Channel. Okey, untuk kali ni saya nak review barang-barang daripada DCA. Okey, minggu ni memang kita ada DCA saja. Okey, so dekat sini ada satu box besar macam ni, tapi kita tak tahu lagi apa isi dekat dalam. So kita nak unboxing dengan korang sama-sama. Okey, untuk produk hari ni daripada DCA. So yang ini korang akan dapat satu kotak penyimpanan macam ni. Memang korang akan dapat semasa korang membelilah. So yang ini ada dua tempat pemegang. Satu dekat sini, ataupun nak senang korang boleh pegang macam ni juga. Okey, dia tak berat sangat lah. So kita nak tahu apa isi dekat dalam. Saya buka dulu. So kotak dah solid, barang pun mesti best dekat dalam kan. Okey, korang boleh tengok barang-barang yang dekat dalam ni. Okey, dekat sini ada satu driver impact. Yang ini adalah satu driver drill. Kalau korang nak pasang langsir, buka pasang langsir ke apa-apa kan, korang boleh pakai yang ni lah. Okey, saya nak bagi tahu dulu, untuk dua produk ni korang akan dapat sekali dengan dua bateri dia, dengan satu charger, dan ada beberapa aksesoris yang lain lah. Okey, kat sini ada satu dia punya manual book. Kalau korang tengok sini, dia ada bagi aksesoris yang ni lah. Bagi satu aksesoris macam ni. Okey, yang inilah korang nak pasang skru kan, korang boleh pakai yang ni. Ataupun korang boleh je cari dekat mana-mana kedai untuk beli dia punya buka pasang skru ni lah. Okey, bit ni, kita panggil dia sebagai bit. Dan yang ni kalau korang nak letak dekat seluar kan, kat poket seluar tepi tu, boleh pakai yang ni je. Okey, so kita nak beralih dekat produk dulu, atau bateri dululah, senang kita nak cerita. Okey, untuk bateri yang ni korang akan dapat bateri jenis macam ni. Okey, korang kena pastikan untuk dia punya 3 pin ni, sekiranya korang nak membeli dekat tempat lain ataupun spare lain. Okey, kadang-kadang korang nak buat kerja satu hari, 2 bateri pun tak cukup, korang boleh beli yang ekstra. So dekat sini dia ada tulisan warning apa semualah. Dan bateri dia adalah 12 voltage untuk dia punya max bateri. Okey, dapat dua bateri yang sama. Untuk dia punya jenis charger, dan dia punya charger adalah jenis macam ni. Korang boleh tengok dia punya description dekat sini. Dan yang ini adalah jenis fast charging. Okey, dia pakai wayar macam ni. Wayar dia lebih kurang dalam 1 ke 2 meter macam tu, dan pakai plug-in Malaysia. Okey, yang ini ada dia punya lampu lah. Kalau dia tengah charging, dia akan lampu merah, dan kalau dia dah lepas charging, dia akan lampu hijau macam biasa. Okey, so kita nak beralih dekat dia punya produk pertama. Okey, yang ini adalah driver drill. Kalau korang tengok dekat sini, dia ada description dia. Okey, lagi satu yang ni jenis brushless. Dia dah tulis kat sini kan. Brushless. Ini bukan stiker ke apa, ini memang dia dah terpatri tulis kat sini. Okey, kita nak pergi dekat tepi dia ni. Okey, yang ini ada dia punya indikator bateri. Dan yang ini anti clockwise dia. Untuk pemicu kat sini, untuk dia punya speed ni korang boleh adjust je, high, low, medium apa semua korang boleh adjust dengan tekan butang dekat atas ni. Okey, so untuk gambaran kad bateri dia ada dekat sini. Okey, kat bawah ni. Dan yang ni kalau korang masukkan bateri, okey, kita nak tengok lah untuk korang. Okey, kita dah masukkan bateri macam ni. Korang tengok ni, indikator bateri dia. Dan yang ini ada lampu. Indikator bateri dia kat tepi. Yang ini pun korang boleh adjust. Nampak? Speed dia boleh adjust. Kalau saya tengok sini, kalau warna merah dia paling kuat lah. Okey, ni jenis brushless. So korang tak payah nak risau dia punya carbon habis ke apa. Just menggunakan bateri je. Okey, untuk ketahanan bateri dia, kalau korang guna dengan lebih kerap memang cepat habis. And then kalau korang guna sekejap-sekejap, dia boleh tahan lama lah. Untuk bateri ke ataupun korang nak cari benda ni solo pun tak ada masalah. Kita pun ada dekat sini. Okey, kita nak pergi dekat lagi satu produk. Yang ini adalah driver drill, tapi ada jenis yang hammer. Korang boleh tengok kat sini. Untuk dia punya function, dia ada 3 function. Kalau korang nak pakai hammer drill saja boleh. Kalau korang nak pakai drill saja pun boleh. Dan lagi satu skru. Korang tengok yang dia punya gambaran kat sini, okey?
So untuk yang ni brushless juga. Dekat atas ni ada dia punya speed juga. Okey, untuk adjustment speed dia dekat sini 0 sehingga 460 untuk speed pertama. Untuk speed kedua adalah 0 sehingga 1600. Okey, untuk dia punya chuck, mata chuck sini adalah sebesar 10 mm. Okey, dekat sini korang boleh tukar lah. Korang nak pakai untuk drill ke, untuk hammer ke, boleh pakai kat sini. Untuk dia punya anti clockwise, korang boleh tukar dekat tepi ni. Ni macam biasa lah. DCA ke, ada benda-benda lain pun macam ni, sama lebih kurang. Untuk dekat sini ada indikator bateri. Yang ini jenis brushless. Brushless korang tak perlu risau pasal dia punya carbon. Okey, pemicu ada kat bawah. Macam biasa kita letak untuk bateri. Nak cuba. Okey, macam ni. So ada nampak kan untuk dia punya indikator bateri kat sini. Okey, ni adjustment speed dia. Okey, ni speed pertama. Ni speed kedua. Korang nak adjust, nak pakai hammer, adjust sini. Lepas tu adjust untuk dia punya nombor-nombor ni lah. Okay. Yang ni kalau korang nak pakai untuk buka pasang langsir, tak ada masalah. Ataupun korang nak buka pasang skru dekat mana-mana lah, kabinet ke apa, korang boleh pakai yang ni saja. Okay, untuk dia punya accessories dia ada bagi yang skru macam ni lah, satu lah. Okey, dua-dua sama. Depan belakang pun sama. Skru jenis bintang macam ni. In case kalau korang nak pakai yang jenis lepeh ke, 1 biji 2 biji ke, korang boleh je beli dekat tempat lain lah, beli asing. So untuk yang ni korang akan dapat sekali box macam ni. Tak perlu nak risau pasal penyimpanan dia. Dia simpan dalam box macam ni. Okey, box dia memang sangat solid korang. Okey, sekarang kebanyakan produk daripada DCA kan, untuk tahun 2026 ni, kebanyakan dia dah tak ada kotak. Kalau korang ada kotak macam ni, lagi-lagi korang boleh dapat beli yang jenis combo macam ni. Baik korang cepat-cepat grab lah. Okey, untuk dia punya ni boleh tahan lama. In case kalau korang nak pakai untuk benda lain pun tak ada masalah. Korang boleh buka je benda ni. Okey, benda hitam ni korang boleh buka. Korang nak letak, tak nak bagi ada benda macam kompartmen macam ni pun tak ada masalah. Okey, dan ini sesuai nak bawa pergi mana-mana mudah. Untuk dia punya berat pun tak berapa berat. Perempuan macam saya pun boleh nak bawa pergi mana-mana. Korang ada buat ambil upah pasang buka langsir ke, korang ada ambil upah kontraktor ke, korang boleh pakai yang ni lah. Okey, untuk brand daripada DCA ni macam biasa lah, dia memang brand yang sangat padu, terkenal, memang branding ada kat mana-mana. Harga pun berpatutan. Kalau korang nak dapatkan yang ni, korang boleh terus DM saya dekat bawah ataupun komen dekat bawah video ni. Okey, korang dah tengok video tadi. Itu saja review daripada saya kali ini. So in case kalau ada apa-apa pertanyaan, korang boleh komen dekat bawah. Untuk yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang. Kita akan jumpa di next video akan datang. Bye.